Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang penggunaan Powtoon sebagai salah satu aplikasi digital dalam pengajaran dalam kelas. Fokus perbincangan merangkumi apa itu Powtoon, ciri-ciri Powtoon, kegunaan Powtoon di dalam PDP dan cara menggunakan aplikasi Powtoon. Diharap penerangan ini dapat membantu guru-guru untuk menggunakan Powtoon di dalam PDP masing-masing. Powtoon ialah satu platform dalam talian yang membolehkan pengguna menghasilkan animasi dan persembahan interaktif dengan lebih mudah. Powtoon menggabungkan elemen teks, grafik, animasi dan audio bagi menyampaikan maklumat dengan lebih menarik. Antara ciri utama Powtoon ialah penyediaan template sedia ada yang membolehkan pengguna menghasilkan video dengan mudah dan pantas. Selain itu, Powtoon menyediakan watak animasi, ikon, latar belakang, animasi peralihan yang menarik. Powtoon juga menggunakan seret dan lepas menjadikan proses penyuntingan lebih mesra pengguna. Akhir sekali, pengguna turut boleh menambah suara rakaman, muzik latar belakang dan teks bergerak bagi menambah keberkesanan penyampaian. Dalam pengajaran dan pembelajaran, Powtoon berfungsi sebagai alat bantu mengajar yang dapat meningkatkan keberkesanan PDP. Penggunaan Powtoon membantu menarik minat murid, mengekalkan fokus serta meningkatkan kefahaman terhadap isi pembelajaran. Powtoon amat sesuai digunakan dalam menerangkan konsep abstrak kerana elemen visual memudahkan murid memahami isi kandungan. Selain itu, Powtoon akan lebih menarik sekiranya pengguna menggunakan secara kreatif. Powtoon juga sesuai digunakan sebagai penerangan isi pelajaran, aktiviti ulang kaji serta aktiviti pengukuhan. Murid turut boleh dilibatkan secara aktif sebagai tugasan pelajaran. Okey, sekarang mari kita beralih kepada cara menggunakan aplikasi Powtoon. Untuk menggunakan Powtoon, langkah pertama ialah melayari laman web Powtoon dan mendaftar akaun menggunakan email. Lepas log masuk, pengguna boleh memilih template sedia ada atau mulakan projek baru daripada slide kosong. Ini adalah paparan untuk pengguna memasukkan background, teks, karakter, avatar, prop, shape, image dan video, audio serta special. Seterusnya, pengguna boleh memasukkan teks, animasi, watak dan grafik mengikut kesesuaian isi pengajaran. Pengguna juga boleh menambah suara rakaman sendiri ataupun video latar belakang bagi menjadikan video lebih menarik. Sekali, video boleh dipratonton, disimpan dan dieksport untuk dikongsi kepada murid. Dan ini adalah hasilnya setelah kita menambah teks, karakter, background, animasi dan audio. Nama saya Cikgu Kem di kelas kaedah mengajar sains komputer. Kesimpulannya, Powtoon adalah satu aplikasi yang sangat menarik di dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ia menjadikan PDP lebih menarik, interaktif dan berkesan. Penggunaan Powtoon membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih jelas serta meningkatkan pelibatan aktif murid. Penggunaan Powtoon membantu guru menyampaikan isi pelajaran dengan lebih jelas serta meningkatkan pelibatan murid secara aktif di dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Thanks for watching.